Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhajib bin Muhammad Nur. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada kamu semua untuk persediaan sebelum pengajaran mikro. Jadi hari ini saya akan mengajar berkaitan dengan topik unit 3, iaitu serang sampai menang, yang berkaitan dengan kemahiran serangan, iaitu bola sepak. Jadi saya mengajar murid tahun 3. Jadi baiklah, seperti yang kamu dapat lihat, berikut merupakan transaksi demi sesi. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan set induksi. Set induksi dimulakan dengan regangan statik dan regangan dinamik. Seperti yang kita tahu, regangan statik bermula daripada atas sehingga bawah. Jadi saya meminta murid untuk kumpul di kawasan ini, di kawasan kun orange dan kun kuning, di kawasan ini untuk membuat regangan statik. Okey, baiklah. Regangan statik bermula daripada atas sehingga kaki. Jadi murid akan dibimbing oleh guru untuk memulakan regangan. Sebagai contoh, regangan bermula daripada atas. Kiraan 1 sehingga 8, 1 sehingga 8, 1 sehingga 8, 1 sehingga 8. Kemudian pergi pula kepada tangan. 1 sehingga 8, 1 sehingga 8, 1 sehingga 8. Tukar tangan. 1 sehingga 8, 1 sehingga 8, 1 sehingga 8. Okey, angkat tangan kanan. Kemudian okey, 1 sehingga 8, 1 sehingga 8 dan 1 sehingga 8. Angkat tangan kiri. 1 sehingga 8, 1 sehingga 8 dan 1 sehingga 8. Kemudian pergi pula kepada bahagian pinggang ataupun bahagian pinggul. Okey, angkat kaki. Kira 1 sampai 8, 1 sampai 8. Angkat kaki kiri. 1 sehingga 8, 1 sehingga 8. Kemudian mulakan dengan hujung kaki kanan pula. 1 sehingga 8, 1 sehingga 8, 1 sehingga 8 dan 1 sehingga 8. Kemudian angkat kaki kiri. Letak di hadapan. Kira 1 sehingga 8, 1 sehingga 8, 1 sehingga 8 dan 1 sehingga 8. Jadi itu sahaja untuk regangan statik. Kemudian murid dikehendaki untuk berbentuk 2 kumpulan yang terdiri daripada 5 kumpulan dan 5 kumpulan. Jadi murid perlu buat apa? Murid perlu membuat regangan dinamik pula. Okey, untuk kumpulan yang pertama, mereka dikehendaki berlari di antara kawasan ini, itu dan sini. Kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua sini, situ, situ dan situ. Jadi ini kawasan yang membahagikan kepada 2 kumpulan. Jadi apa yang saya menghendaki murid adalah untuk membawa bola, membawa passing kepada rakan. Kemudian rakan okey, bergerak dan membuat hantaran kepada rakan. Teruskan bergerak sehingga whistle tamat. Jadi apa yang saya perlu di regangan dinamik ini untuk mempersiapkan murid dengan apa yang saya ingin ajar, iaitu berkaitan dengan topik kemahiran hantaran bola sepak. Jadi regangan statik dan regangan dinamik ini penting untuk mengurangkan kecederaan serta memberi kesediaan kepada otot-otot serta sendi untuk melakukan aktiviti ataupun kemahiran yang akan dibelajar. Jadi kita pergi pula kepada aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti perkembangan. Di aktiviti perkembangan, cikgu akan menunjukkan demonstrasi cara-cara untuk menghantar bola dengan betul dan tepat kepada sasaran. Jadi saya bahagikan juga kepada 2 kumpulan sebentar tadi, dan ini kumpulan pertama akan diberikan bola, kumpulan 2 akan diberikan bola. Jadi untuk ansur maju yang pertama, sila lihat. Mari ikut saya. Okey, ini jarak yang pertama. Murid akan menghantar kepada rakan dan kemudian rakan menerima bola. Kemudian teruskan sehingga whistle dibunyikan.
Okey, seterusnya untuk asa maju yang kedua pula, saya tambahkan jarak kepada 2 meter, iaitu murid akan menghantar kepada jarak yang lebih jauh sedikit. Di samping itu, sementara murid menghantar bola, murid perlulah melepasi antara kedua kod ini. Jadi, apa fungsi untuk saya buat kod ini adalah sebenarnya untuk menguji ketepatan hantaran tersebut. Dan semakin lama kod ini akan dirapatkan bagi menguji ketepatan hantaran bola murid. Okey. Jadi ini merupakan kawasan bagi perkembangan. Murid akan melakukan, dan murid pertama akan duduk di sebelum garisan ini, dan murid yang kedua akan duduk di sebelum garisan tersebut. Jadi mereka perlu membuat hantaran. Jadi di sini saya menggunakan strategi kemahiran pembelajaran mastery, iaitu mereka melakukan sehingga mereka mahir. Jika terdapat kesalahan dari segi sepakan, guru akan menegur, kemudian membuat balik sehingga murid itu mahir. Jadi ikut saya. Kita mulakan dengan sekejap. Jadi kita mulakan dengan cara-cara untuk menghantar dengan betul. Saya akan mengajar dengan 4 teknik. Yang pertama, letakkan bola. Okey, kita akan pandang kepada sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk tubuh badan. Jadi kaki akan diletakkan di sini, badan sedikit condong, kaki dibuka seluas bahu, kemudian sepak di bahagian dalam kaki. Jadi yang ketiga pula, murid perlu menghayun kaki untuk memberikan pergerakan kepada bola. Yang keempat, murid perlu follow through kaki agar sasaran lebih tepat. Jadi murid akan melihat contoh hantaran dengan betul yang dilakukan oleh guru. Okey. Tengok beras sasaran, kaki diletakkan, ayun kaki, follow through. Jadi bola bergerak dengan straight, dengan lurus. Okey. Itu berkaitan dengan asa maju yang kedua. Seterusnya, guru akan mengutip ini pula, marker ini untuk melakukan aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti menghantar jarak jauh. Jadi mari kita lihat. Sama seperti jarak jauh, murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan juga. Tetapi jaraknya jauh. Ini murid pertama, dan murid yang kedua akan berada di sini. Jadi apa yang murid perlu buat, menghantar kepada kawasan, jangan menyasarkan kepada kawasan lain. Okey, sebagai contoh saya beri. Okey, menggunakan teknik yang sama, iaitu pandang kepada sasaran, kaki sebelah bola. Seterusnya, yang ini ubah sikit, kita menggunakan atas kaki untuk pergerakan jarak jauh. Follow terus hayun dan follow through. Okey, contoh sasaran ni. Itu merupakan contoh untuk hantaran jauh. Jadi murid perlu menghantar jauh kepada rakan mereka. Okey, itu sahaja merupakan aktiviti perkembangan.
Kita pergi kepada aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti kemuncak, di mana saya memilih untuk memurid melakukan permainan kecil, iaitu permainan untuk mengaplikasikan kemahiran hantaran bola menuju kepada sasaran. Boleh tengok, sasaran yang saya letakkan mempunyai 4 penjuru. Yang pertama di kawasan berlampu ini, yang kedua, ketiga dan keempat. Okey. Jadi apa yang saya perlu lakukan untuk murid tahun 3 ini, saya meminta murid untuk bergerak dalam kumpulan selama 10 saat untuk mereka memilih siapa ahli kumpulan mereka. Jadi dalam masa 10 saat saya akan menyatakan kepada murid, okey, semua murid pilih kumpulan masing-masing untuk berbentuk satu kumpulan. Jadi mereka akan memilih. Setelah memilih, mereka akan diberikan arahan serta peraturan berkaitan dengan permainan kecil ini. Jadi peraturannya ialah salah satu kumpulan akan menjadi penyerang dan bertahan, dan kumpulan penyerang perlu menghantar bola kepada rakan-rakan. Bola ini akan diberikan kepada rakan-rakan, dan mana-mana lampu yang akan bernyala, misalnya lampu itu bernyala, jadi pasukan penyerang akan membuat hantaran, hantar kepada rakan, dan sasaran menjadikan gol di sana. Dan dalam masa 8 minit, kumpulan mana yang mendapat mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Jadi sekiranya pemain bertahan mendapat bola daripada penyerang, maka automatik pemain bertahan itu menjadi pemain penyerang, dan aktiviti berlangsung sehingga whistle ditiupkan. Dan di sini guru akan membimbing murid untuk merancang strategi berkaitan dengan kemahiran hantaran. Jadi di aktiviti ini saya menerapkan strategi pembelajaran kontekstual, yang di mana murid perlu menghubung-kaitkan dengan dengan kehidupan seharian, dan mengaitkan kepada pembelajaran mereka dengan membuat strategi-strategi dan menyusun untuk mereka berkomunikasi dalam kumpulan untuk mencapai sasaran ataupun menghampiri gol, menjadikan gol. Jadi di sini pula saya telah menerapkan satu elemen penting, iaitu kelestarian alam, yang di mana kelestarian alam ini berfungsi sebagai boleh tengok lampu yang 4 ini yang saya susun. Lampu-lampu ini berfungsi sebagai penanda kepada mereka. Tidak perlu cas dan kos yang murah. Jadi dengan ada lampu-lampu ini, pencemaran bunyi seperti whistle akan dapat dikurangkan dan tidak akan mengelirukan murid. Murid hanya perlu melihat kepada lampu, kemudian murid perlu bertindak untuk bercuba menjadikan gol lampu yang bernyala. Okey. Aktiviti bermula dengan guru akan memberi bola kepada pasukan penyerang, dan apabila aktiviti ditiupkan, murid hanya boleh menggunakan kawasan yang ditanda, iaitu di kon yang color merah, hijau dan hijau. Keluasan ini saya rasa sesuai untuk murid tahun 3 mengaplikasikan kemahiran hantaran, dan tidak terlalu susah dan tidak terlalu senang untuk mencarikan gol. Dan saya telah mengkaji kawasan ini sesuai dan cukup dengan aktiviti yang saya lakukan. Ya. Okay. Jadi kita telah sampai kepada aktiviti puncak.
Jadi cikgu nak buat satu permainan kecil, boleh? Jadi apa yang cikgu nak sekarang dalam masa 10 saat, cikgu nak kamu bentuk dua kumpulan di hadapan cikgu. Kumpulan 1 dan kumpulan 2. 1, 2, 3, beratur tu. 4, 5, okey bagus. Okey. Jadi seperti yang kita tahu dalam bola sepak ada penyerang dan bertahan. Faham sini okey. Untuk aktiviti bertahan dan penyerang dan bertahan. Okey, cikgu nak kumpulan Aziz sebagai penyerang dahulu, boleh? Okey, kumpulan ni sebagai bertahan. Apa yang perlu cikgu nak? Cikgu nak hari ini kumpulan penyerang perlu membuat hantaran. Buat hantaran di kawasan tengok hijau. Okey, Mega. Okey, Mega. Hijau. Di kawasan ni sahaja. Jadi kumpulan penyerang cikgu akan bagi bola. Kemudian cikgu akan hidupkan satu lampu. Mana lampu? Okey, cikgu akan hidup. Misal kata cikgu hidup lampu. Jadi kumpulan penyerang perlu membuat hantaran. Hantar. Kemudian melepasi kawasan ni dikira sebagai satu mata. Boleh faham? Boleh. Jadi kumpulan bertahan pula nak kena buat apa? Perlu memintas saja. Ni pintas hantaran daripada rakan penyerang. Boleh. Okey, jadi apabila kumpulan bertahan mendapatkan bola daripada penyerang, maka automatik kamu pula yang boleh membuat gol. Boleh faham? Ada soalan? Okey, jadi kita aplikasikan. Okey, baik. Kumpulan penyerang akan duduk di sebelah ni. Okey. Penyerang akan duduk sebelah ni, sebelah ni. Bertahan akan di sebelah ni. Okey. Okey. Lampu yang pertama di sebelah sana. Okey. Sekarang buat hantaran. Okey. Mulakan serangan. Okey, rancang. Rancang baik serangan. Okey. Pergi masuk. Masuk. Okey. Kau sana. Yang mana? Okey. Okey. Teruskan. Pasing balik ke kawan. Bagus. Benar. Okey, bagus. Okey. Bawa masuk balik bola. Okey. Okey, teruskan. Aizat. Okey, cikgu nak punya tak? Tahan. Pasing pada rakan. Bagi kepada kan, bagi kepada bagi. Okey, bagus. Bagus. Okey. Baik, bertahan yang baik. Okey. Okey, bagus. Jadi satu mata untuk kumpulan Queen dan Farah. Okey. Jadi aktiviti diteruskan sehingga masa 8 minit. Kemudian kumpulan yang banyak mendapatkan mata dikira sebagai pemenang. Okey, itu sahaja untuk contoh aplikasi bagi kemahiran kemuncak. Okey, tibalah untuk aktiviti penutup. Yang di mana aktiviti penutup saya melakukan regangan juga, iaitu regangan dinamik cooling down yang bermula daripada kaki sehingga atas. Regangan ini saya meminta murid untuk membimbing salah satu rakan mereka untuk membimbing rakan-rakan lain dengan berada di hadapan. Apa yang saya boleh lihat, apa yang saya fikirkan, murid apabila menunjukkan kemahiran, mereka dapat faham dengan lebih cepat. Jadi saya mengambil salah seorang murid daripada kelas tersebut untuk mewakilkan mereka dalam aktiviti cooling down. Okey, bermula daripada kaki. Jadi kaki 1 sehingga 8 kiraan 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian pergi pula kepada bahagian kaki. Okey, silangkan kaki kanan dan tunduk. Kira sampai 8. Okey, buka pula kaki 1 sampai 8. Kemudian angkat kaki kanan. Tepakkan kaki 1 sampai 8 dan 1 sampai 8. Kemudian
kaki kiri pula 1 sampai 8, 1 sampai 8 dan 1 sampai 8. Okey. Pinggang pula 1 sampai 8 ke kanan 1 sampai 8. Jadi kita pergi kepada pergerakan tangan pula, peregangan tangan 1 sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8. Kiri pula 1 sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8. Tangan pula 1 sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8. Tukar tangan 1 sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8. Okey, itu sahaja untuk regangan cooling down. Jadi murid diminta untuk duduk di kawasan membentuk U dan murid akan melakukan kira 1 sampai 8 cooling down 1 sampai 8. Lunjuk kaki 1 sampai 8. Jadi murid perlu melonggarkan, diminta untuk membuka kasut dan melonggarkan bahagian otot-otot, ketuk-ketuk sedikit, tukar. Sambil-sambil itu guru bertanyakan kepada murid dengan membuat soal jawab, iaitu berkaitan dengan kemahiran hantaran yang dipelajari, iaitu apakah langkah-langkah untuk membuat hantaran, dan guru akan bertanyakan kepada murid berkaitan dengan soalan kebat, iaitu mengapa penting untuk kita membuat hantaran, dan murid perlu menjawab. Jadi saya rasa dengan soalan-soalan tersebut murid dapat mencapai objektif dari segi kognitif dengan menyatakan lakuan yang hendak dilakukan ketika membuat hantaran. Jadi selain itu murid dapat mengaplikasikan apa yang mereka lihat dengan pembelajaran hari ini, iaitu dengan melihat kepentingan hantaran dengan tepat. Jadi saya rasa setakat itu sahaja aktiviti persediaan saya sebelum memulakan pengajaran mikro untuk PJMS. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.